bahan yang terdapat di dalam DNA ekstrak koko. First, koko. Manfaat dia tinggi polifenol dan serat. Benefitnya lain, bantu kawal radikal bebas dan kawal radang. Jadi dia ada manfaat antioksidan dan anti-inflammation lah. Sebab coklat meningkatkan dopamin ni. Koko ni koko yang sihat. Pure dark chocolate. Next, bahannya Garcinia cambogia ataupun asam gelugur. Dia ada acid hydroceptic citric. Kebaikannya membantu mengawal berat badan. Dan dia mengawal penghasilan serotonin. So, selera kita pun terkawal lah. Dia tingkatkan metabolisme penggunaan karbohidrat. Next, lagi apa? Gymnema. Nama samaran dia, appetite destroyer. Dia menghilangkan rasa lapar nak makan. Dia mengawal penyerapan gula kat usus. Ini pun yang menyebabkan gula tinggi. Kemudian, green coffee. Green coffee rupanya, dia membantu untuk memperbaiki bacaan BMI. Dan melambatkan penyerapan gula. Lepas tu ada apa? Pectin. Pectin adalah nama serat dalam apple tersebut. Sumber serat larut air untuk bantu penghadaman dan melawaskan pembuangan. Next, vitamin dan mineral. Ni kena ada. Inilah yang memberikan benefit meal replacement. Dan juga ada blood orange. Ini yang memberikan rasa manis tadi tu. Walaupun rasanya manis, tetapi benefit blood orange tu, dia membantu pembakaran lemak. Avocado. Avocado ni dia tinggi dengan fiber dan buah ni ada lemak. Lemak sihat. Kemudian ada oat fiber. Berikutnya, bahan adalah soya. Inilah dia sumber protein.